Okay, lepas tu kita masuk pula belah siang kan. Macam kalau sahur tu macam level 1. The real berpuasa waktu siang tu pula macam level... macam level 2 je sebenarnya. Tak. More like level 1.5. I don't know. Yeah, actually dia depends kat orang sebenarnya. But maybe sebab kita dah besar kan. So, maybe lapar dengan haus tu dah biasa dah actually. Sebab dia lain kalau orang tu baru first time. Or maybe orang tu budak kecil. Diorang maybe akan react macam ni kalau berpuasa belah siang. Yeah, okay. Masih strong, don't worry. Okay, like you, I'm okay. 3代高安，3代。哦，真的。哦，OK，虽然23哦，room 20号，OK， 3代骨肉。Ya, itu baru masuk puasa belah siang kan. Tapi tu belum lagi bila ajak pergi bazar Ramadan. Okay, to people yang kurang familiar, bazar Ramadan ni dah jadi macam highlight kepada bulan puasa dah. Sebab kat sini boleh kira macam food and drinks paradise. Sebab korang boleh jumpa macam-macam makanan dan minuman kat sini. Roti john cheese ada, murtabak ayam cheese ada, murtabak daging cheese ada, kuih lapis cheese ada, maybe nasi ayam cheese pun ada. Tapi actually kat sini lah antara challenge terbesar orang yang berpuasa sebenarnya. Like, yelah kau kena tahan lapar and dahaga, and at the same time kau kena bau ayam percik, bau sate, bau murtabak, roti john. Lepas tu bau tu masuk dalam hidung kau. Lepas tu kau tengok pula air balang sejuk. Oh my god. Anyway, fast forward semua tu. Dah pukul 7. Lagi around setengah jam before kita boleh buka. Tapi itulah, setengah jam paling lama. Like, aduh, kalau boleh sampai esok je lah setengah jam tu. Lepas tu fast forward sikit lagi. Azan paling ditunggu, azan maghrib pun berkumandang. And then kau pun bacalah doa berbuka dengan lafaz bismillah. Kau makan and kau minum. Semua lapar and dahaga kau hilang. Tahniah, kau dah berjaya berpuasa selama 1 hari. Out of 29. Lah, kita kena santai. It's not that bad. Lama-lama nanti okey lah. Pejan celik, raya dah. Alright, I think kali ni that is all. Thank you for watching semua. Selamat puasa.